Saya yang akan ajak ni. Baik tuan-tuan ya. Satu contoh. Tuan-tuan pergilah hospital ke mana ke, satu contoh tuan takkan sembuh. Orang kata patah tulang punggung, tulang senongging tu patah. Tulang senongging tu patah. Tuan-tuan tahu tak sebelah senongging yang patah, tulang punggung tu, tulang sulbi tu, dia patah. Bila patah, sakit. Sakit yang amat-amat. Tuan-tuan percaya tak sakit? Tulang senongging tu patah cukup sakit, walaupun dia kecil, kalau patah cukup sakit. Dan macam mana kita nak betulkan tulang tu masuk balik? Yang ni, cuba tengok, dengar macam lawak, tapi itu benda kita kena buat. Macam mana nak masuk balik? Sebab apa patah? Tak kira jatuh tu duduk ke apa ke, tulang senongging tu patah, tulang sulbi tu patah. Macam mana nak buat? Adik batuk berdarah, insyaAllah jumpa saya tolong. Macam mana buat? Saya tanya. Orang akan fikir nak operasi lah, apalah itulah ini kan, betul tak? Sebenarnya tanya tuan-tuan kan, ni lejak patah, nak cerita tuan patah ni. Letak timen. Nak letak timen macam mana kat punggung kita tu, dia tulang tu dalam, nak letak timen ke mana? Nak letak timen macam mana? Sakit tau, tulang tu akan sakit. Memang tak boleh duduk, memang sakit yang amat. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Nak timen ke mana? Baring dah tekan lagi sakit. Tak boleh baring, tak tekan lagi sakit. Dan tuan tahu tak, sebab tu bomo patah ni dia kreatif. Dia tak macam pembantu pun kreatif juga. Bomo patah dia kreatif. Nak ubat ni pertama sekali, pesakit tak boleh malu. Pesakit tak boleh malu. Tahu sebab apa? Sebab kita akan jolok tangan kita ke lubang punggung tu, dalam lubang punggung. Tak kira lelaki ke perempuan ke, dia kena jolok tangan tu masuk lubang punggung. Lepas tu dia akan tarik tulang sulbi, tekan naik balik, perak masuk. Sakit tak? Sakit. Tapi lepas buat tu sembuh, hilang sakit. Sakit tapi terpaksa buat. Sebab tu saya kata dia kena tahu semua. Tulang tu patah, dia kena sumbat tangan jari tu masuk ke lubang tu, pegang tulang tu, tekan naik balik. Maka tulang tu akan kuning berkuning yang pakai geluh pakai geluh. Macam tak pakai geluh. Buasih tak buasih, macam tu cara dia. Memang macam tu cara dia. Tak boleh operation. Tak boleh operation dah. Ini tak mau kena buat tu, tekan balik. Ngilu tak, lagu tu cara dia. Tak boleh buat apa, tak boleh buat apa. Baik, tengok cerita patah. Cerita patah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ibu patah ni. Habis bunga lawang, bukan bunga lawang, bunga apa habis. Terpaksa. Seriau kata seriau. Nak jadi bumbu patah, hati kena kering. Hati dia tak nak ada taman. Kalau ada taman tak boleh jadi bumbu patah. Tapi memang jangan jadi. Nak jadi bumbu patah, hati tak boleh ada taman. Kalau ada taman, Tok Suah jadi bumbu patah. Baik, tengok.